Wajib atau tidak bersenam dalam perjalanan nak turunkan berat badan? Okey, jom kita go through sama-sama. Dalam proses kita nak turunkan berat badan, 80% of our energy, of our time, of our effort kena pergi kepada kita punya pemakanan. Maksudnya di sini anda punya calorie intake harian, anda punya makro dan micronutrients, anda punya portioning, anda punya water intake, anda punya pengurangan makanan-makanan bergula tinggi dan juga berkalori tinggi, okey. So 80% of your effort, of your mental energy go to that. Okay, tetapi ada 20% of your effort yang kena pergi kepada gaya hidup aktif juga untuk membantu proses anda turun berat badan dengan lebih cantik, dengan lebih lancar dan mungkin juga dengan lebih cepat. Okay, jadi gaya hidup aktif di sini bermaksud satu, anda boleh mengubah tabiat anda daripada duduk sahaja tidak bergerak kepada lebih aktif, lebih banyak bergerak. Kan kalau sebelum ni tak pernah naik tangga, cuba naik tangga. Kalau sebelum ni kurang berjalan, banyakkan berjalan. Kan kalau anda ada bonus time dan juga ada energy di situ, anda boleh pergi bersenam yang lebih proper, pergi berjogging ke, beli treadmill dan sebagainya. Saya skipping, anda nak skipping pun boleh kan. Kalau ada yang pergi gym pun boleh pergi gym. Lagi cantik kalau nak bersukan, main bola sepak, main badminton dan sebagainya pun lagi cantik kan. Tetapi as long as you change your lifestyle daripada sedentary, daripada tidak banyak bergerak kepada lebih aktif, gaya hidup yang lebih aktif, is a good start already. It's a good move already. Dan anda boleh tengok apa yang sesuai dengan jadual anda, dengan anda punya masa yang ada dan sebagainya kan. Jadi tak perlu stres terlampau banyak dekat wajib tak wajib dekat senaman ni. Yang paling wajib sebenarnya adalah jaga kita punya pemakanan tadi tu. Okay, so semua ni kita akan ajak anda dalam kita punya group coaching kita bersama cabaran kurus 21 hari kan, menggunakan platform Diet Sihat Fit Habits untuk bantu anda dapat kefahaman dan membina tabiat-tabiat yang lebih sihat bersama dengan Nutrition Herbalife. Kalau berminat nak join komuniti kami June Intake, June Intake kan bulan 6 kita dah buka. Jadi cara jemput anda untuk join kami, klik link di profile ataupun isi web biru di bawah. Okay, Assalamualaikum. Bye.